Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung tazkirah atau kuliah dengan kitab kisah-kisah mengikut kena di Islam, iaitu kisah-kisah daripada Al-Quran dan Hadis, iaitu bulan Muharram dan Safar. Jadi bab yang seterusnya, kita hari tu dah sampai Muharram 4. Jadi kita dah sampai ke Muharram 5. Jadi tajuknya adalah perkahwinan anak Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abna adama bil haqqi iz qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang bermaksud, dan bacakanlah kepada mereka kisah dua orang anak Adam dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya saya Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 27. Kisahnya, anak-anak Nabi Adam AS meningkat remaja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam AS supaya mengahwinkan anak lelaki kembar pertama, iaitu Qabil, dengan anak perempuan kembar dua, iaitu Labuda. Habil pula dikahwinkan dengan Iqlimah. Qabil mahu berkahwin dengan kembarnya sendiri, iaitu Iqlimah. Ini kerana Iqlimah seorang gadis yang cantik. Dia menentang perintah ayahnya, yang juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam AS berasa duka cita atas sikap Qabil yang ingkar. Baginda mencadangkan supaya Qabil dan Habil mempersembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban yang diterima Allah Subhanahu wa taala dia yang berkahwin dengan Iqlimah. Habil menyediakan korban seekor kambing yang paling gemuk, tanda murah hati dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil pula menyediakan gandum yang rendah mutunya untuk dikorbankan. Ini menunjukkan sifat kedekut dan tidak ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka meletakkan korban masing-masing di atas bukit Jabal. Nabi Adam AS menunaikan salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menerima korban itu. Tiba-tiba api itu lalu menyambar korban Habil. Kambing Habil diangkat ke langit. Korban Qabil terbiar di situ. Korban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, Habil yang layak berkahwin dengan Iqlimah. Infonya, korban ialah amalan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang ternakan pada 10 Zulhijjah dan mengagihkan sebahagian daripada daging itu kepada fakir miskin. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.